Satu isu yang baik ni. Kerajaan Kedah gagal merayu isu pengeluaran lesen judi. Dah merayu dah, tapi gagal. Ya. Tapi bagi saya, Kedah, Menteri Besar Kedah dah menjalankan tugas dia. Dah selesai, dah hukum dia dah lepas. Jadi terpulanglah kepada kita untuk menilai. Tetapi kenapa jadi isu? Kenapa Kelantan dan Terengganu pada 1990-an tidak menjadi isu? Sebab pengaruh Kelantan dan Terengganu tidak sampai ke negeri selatan, pengaruh ke pantai barat Semenanjung dan selatan Semenanjung. Situ. Tidak menjadi isu pun. Tetapi kenapa Kedah? Baru-baru ni kenapa Kedah sekarang menjadi isu yang amat besar? Hanya kalau kita melihat populasi penduduk Kedah ini, 80% adalah Melayu, 13% adalah kaum Tionghoa, 6% adalah kaum India, dan 1% lebih sikit adalah kaum-kaum yang lain. Kenapa jadi isu? Kalau dia ditutup pun, dia tidak memberi infak kepada kerajaan negeri. Kalau dibenarkan pun, tidak membantu ekonomi Kedah. Tetapi kenapa jadi isu? Sebab dari segi politik, ini amat berbahaya. Seandainya Kedah dapat menjalankan perkara ini, akan menjadi role model kepada Perak, Negeri Sembilan dan Melaka. Rakyat akan menentang. Rakyat akan bangun. Kenapa Kedah boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Perak penduduk dia 2.6 juta. 60% Melayu, 26% kaum Tionghoa, 13% kaum India dan selebihnya ada kaum-kaum yang lain. Ini akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi mereka. Apabila mereka mendak akan merugikan satu pihak. Di sini pentingnya. Mereka harus memperjuangkan sesuatu untuk mereka. Kan? Agar Kedah ini tidak menjadi role model kepada negeri-negeri yang lain. Kan? Kalau kita berfikiran secara politik, kita akan nampak. Tapi kalau kita berfikiran untuk suka-suka ni, kita tak nampak. Malah kita mentertawakan Menteri Besar Kedah kerana gagal. Tapi hakikatnya, ia memberi kesan kepada pemikiran aliran politik bagi sesetengah pihak. Itu sebab harus dibanteras, harus dihalang. Itu sebab mereka bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan supaya premis perjudian di Kedah ini tidak ditutup. Sebab apa? Kepentingan politiknya bagi jangan merebak ke selatan. Ini yang paling mereka takut. Apa pendapat anda? Bagi saya, itu pendapat saya. Tajuk kita malam ini, kenapa Kedah?